of a set of assumptions, method, or notation held by one or more people or groups of people, which is so established that it creates a powerful incentive within these people or groups to continue to adopt or accept prior behavior, choice, or tools. Okay. According to Dr. Carol Dweck from Stanford University, US, there are two sets of mindset. First, we have a fixed mindset and a growth mindset. What is entrepreneurial mindset? Entrepreneurial mindset refers to a specific state of mind which orientates human conduct towards entrepreneurial activities and outcomes. Individuals with entrepreneurial mindset are often drawn to opportunities, innovation, and new value creation. Entrepreneurial mindset is having the right attitude, which is the entrepreneur able to work without supervision, able to self-motivate, able to make quick decisions, able to handle stress, and open-minded, also flexible. Next, we have ineffective entrepreneurial mindset. First, we have don't care attitude, not being meticulous, passing the buck. Also, why should I care? All of this is ineffective entrepreneurial mindset. Also, we have wait and see. You guys can read by the screen. Also, non-punctuality, subsidy mentality, and Borel syndrome. The last one is ask more, give less. This topic will be the last topic in entrepreneurial mindset for today. Okay, I want to ask all of you guys after what I have told you guys about entrepreneurial mindset. Now I want you guys to summary and simplify what I want to ask to all of you guys about the entrepreneurial mindset. Afterwards, I have discussed about to all you guys about the topic about the entrepreneurial mindset. So, for the last session for our class today, I want to ask all of you guys some questions. First question: what is mindset? Who want to ask? Who want to answer? Mindset is a set of assumptions, methods, or beliefs held by one or more people. That was a good simplify that you have done. Okay, thank you for the shot. Next question is, what is entrepreneurial mindset? I will answer this question. Entrepreneurial mindset is a set of thinking process that trigger individuals to behave entrepreneurially. That was a good answer. Thank you, guys. Okay. Next question that I want to ask is, what does an entrepreneurial mindset encourage individuals to do? Okay, the answer is to see opportunities, innovation, and new value creation. That was good. Thank you for the answer. We move to the next question. What are some attitudes an entrepreneur must have? Okay, sure, Arna. The answer is able to work without supervision, self-motivate, make quick decisions, handle stress, be open-minded and flexible. Also focus, persistent and patient. Wow. The answer that have been given by Anna have been shown in the slide just now. Okay, so you guys should take note. Last question that I want to ask you guys is, give me at least 3 examples of an ineffective entrepreneurial mindset. Me, madam. Okay. Okay, the 3 examples of ineffective entrepreneurial mindset is first, don't care about attitude. For example, lazy or unavailable. Second, just wait and see.
For example, the sikap tunggu lebihan, and third is subsidy mentality. Is right, madam? Yeah, that was a nice answer. The end of this topic, what I want to give all of you guys some advice. Remember, you don't have to be a millionaire to have an entrepreneurial mindset. You just need to think differently, believe in yourself, and be ready to create your own opportunities. The entrepreneurial mindset is the key to success today and tomorrow. Okay? So you have to know your opportunities to make something different if you want to be an entrepreneurial, success entrepreneurial. Okay? Thank you. So this is our last class. So see you after this time. Okay, madam. Aku rasa kan apa yang Madam macam tadi motivate aku lah. Aku rasa aku nak buka kios. Kau rasa macam mana? Kau nak buat kelas buat apa tu? Aku rasa macam aku nak buat kek bajet supaya student boleh pergi dulu. Bagus juga ini. Lagipun kau kan pandai buat kek, so kita tak kena kerja jual kek bajet tu. Boleh tolong student yang macam tu yang kek, tapi nak ambil bajet tu. Okay. Okay. Hanya Sarah, kamu belum balik? Betul ni? Saya kena buat kamu. Betul ke kamu nak buka kios? Betul Madam. Tapi dalam rancangan lagi. Bagus tu. Lagipun saya dah pernah rasa kek kamu. Sebab kalau kamu nak ambil opportunities ni, saya sokong kamu nak. Sebab kamu ni seorang pelajar yang bijak. Okey? Sedang buat yang baik, okey? Okay, terima kasih kepada ramai. Sarah, kalau macam tu boleh tak kau teman aku pergi pejabat untuk aku ambil surat permohonan buka kios? Boleh. Sebab kita boleh jawab itu. Terima kasih Sarah. Kau mana biasa Aina, dulu kau saja buat kek. Tapi tengok sekarang, kau dah berjaya buka kios sendiri. Aku pun tak sangka Sarah, sejak ada idea kek bajet ni, permintaan semakin meningkat. Kau tahu tak, aku sanggup keluarkan modal aku untuk beli oven. Kau memang terbaik Aina, kau memang bijak ambil peluang. Zaman sekarang student semua nak makan yang bajet, tapi nak harga yang Ha, betul. Sebab itulah aku mempelbagaikan jenis perisa kek seperti red velvet, biscuit, coklat. Tapi dengan harga RM3 dengan RM5 je lah, ikut kemampuan student. Aina, order online dari WhatsApp ada 3 lagi. Nak aku siapkan delivery? Boleh sangat. Terima kasih tau Fatty sebab tolong aku. Okey. Assalamualaikum Sarah, kek ada lagi? Waalaikumsalam. Ada Amir, nak 2 potong je? Nak RM3 ke RM5? Abang dua yang nak tanya, macam mana kau uruskan masa, belajar, dan dengan berniaga semua ni? Susah juga pada mulanya. Tapi aku buat jadual supaya aku ada masa untuk belajar, berehat dan berniaga. Bagus, tak semua student mampu untuk jadual sekolah ni. Setengah student tu digagal kadang-kadang sebab jadual terletak kan. Jadi aku nak kadang-kadang supaya bisnes kau jaya, and then tak putus asa dalam jalankan bisnes. InsyaAllah. Terima kasih. setuju pendapat kau ni. Ni lah. Terima kasih. Sama. Aina, saya nampak kios lama kios awak ibu Instagram. Cantik branding ni. Kek kecil Aina. Terima kasih Puan. Saya tak sangka ujian Puan dalam kelas beri saya keyakinan yang besar. Saya nampak awak bukan saja pandai buat kek, tapi awak juga berwawasan. Saya rasa perniagaan awak ni boleh pergi jauh. Saya ada buat plan Puan. Lepas tamat belajar, saya berancang untuk buka bisnes. Bagus tu Aina. Bijak kau macam Aina.
Saya doakan supaya kamu berjaya untuk buka bisnes kamu yang besar lagi. Terima kasih Puan. Maaf, semalam saya beli kek secara online dan pembukasan dia nampak hancur lah. Cik, minta maaf sangat-sangat. Saya akan bertanggungjawab Saya akan bagi bungkus saya lain. Lepas tu saya akan buat potongan harga, boleh? Boleh. Terima kasih. Saya suka cara awak layan pelanggan awak. Awak memang seorang peniaga yang bertanggungjawab. Sama-sama. Kami janji kami akan tambah baik kami punya pembungkusan supaya pelanggan kami puas hati. Okey. Saya terima je apa yang awak bagi dengan apa yang saya minta. Okey, terima kasih. Ya, saya beli. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Order untuk bilik 6 blok E. Okey, dah siap dah. Bawa elok ya. Hati-hati. Terima kasih. Okey, sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu dah tengok dah story IG kamu. Bajet kamu laku juga Tapi Ibu nak pesan, berniaga juga nak. Tapi jangan lupa dengan kamu punya kelas, kamu punya sekolah, jangan pernah lupa. Paling penting jangan tinggal solat je. Semoga kamu murah rezeki. Jangan risau Ibu. Aina akan bagikan masa Aina yang elok. Kadang tu tidur 3 jam je. Tapi puas sebab apa yang Aina buat sekarang ni memang minat Aina dari dulu lagi. Alhamdulillah, hari ni nampak gayanya kek kau semua habis. Tahniah Aina, aku memang bangga dengan kau atas pencapaian yang telah kau buat selama ini. Alhamdulillah. Dulu sebenarnya aku tak nak apa benda di simpanan aku. Tapi siapa sangka kalau tak ambil risiko ni, mana kita nak berjaya kan? Tambahan pula dengan harga kek bajet yang kita buat untuk student, boleh meningkatkan jualan kita. Aku setuju. Aku tengok ramai yang bagi feedback. Terutamanya daripada student mengatakan kek yang kau buat memang sedap dan memang ramai yang cakap harganya berpatutan. Betul tu, tengok sekarang dari hobi terus boleh jadi usahawan muda yang berjaya. Terima kasih Zeti. Amal.